Apa artinya saya ini tinggal di kawasan masjid-masjid yang ada kajian sunnah? Saya ini juga di antara pengurus masjid-masjid sunnah, tapi tak pernah duduk dalam majlis ilmu, tak pernah mengkaji sunnah. Tak ada artinya. Fama arsalnaka alaihim hafizah. Dia tak memberikan faedah sama sekali, kerana yang di hari kiamat akan disoal adalah iman dan amal soleh diri sendiri, bukan iman dan amal soleh diri orang lain. Hadirilah Safari Dakwah Mojokerto, Surabaya dan Sidoarjo bersama Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Walaupun kita pengurus masjid yang backgroundnya mengajarkan sunnah, walaupun mungkin kita di antara pemuda-pemudi, ataupun mungkin kita berjiran dengan masjid-masjid yang ada kajian sunnah, tapi tak pernah duduk di kajian sunnah, tak tahu sunnah dan tak pernah mengamalkan sunnah, atau mengamalkan sunnah hanya sekedar casing, cukup hanya berpakaian baju koko tak isbal, hanya pakai janggut cukup, lalu bermuamalah dengan amalan yang bercanggah daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ada kezaliman, ada ghish, maka sama sekali tak ada faedah. Kerana yang akan disoal, yang akan memberikan faedah kepada kita, iman dan amal soleh diri kita sendiri. Berikut rangkaian jadualnya. Acara ini diselenggarakan oleh